Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita meneruskan lagi pengajian kita dan ini salah satu daripada cubaan. Apa dia? Cubaan. Sabar ke tak sabar? Alah. Sabar atau tidak? Sabar. Dalam belajar kalau tak diuji, kita belajar semua. Dan saya percaya yang depan-depan ni kental semua ni. Sebabnya nak dapat hadir istiqamah baca Quran ni bukan senang dan syaitan sentiasa apa? Cucuk. Malihlah, tak usahlah, banyak cabaran lah. Ramai dah tu. Tak. Macam-macam lah alasan yang dia bagi supaya kita rasa apa? Malihlah. Gitulah. Bukan tuan-tuan ni lah, saya pun sama macam tu juga. Sama betul. Guru ke murid sama, syaitan akan datang. Alah, setiap Sabtu cuti sekolah, cuti lah. Oh iyalah, jalan-jalan ustaz cuti sekolah. Contoh gitu kan. Tapi kita tak, kita teruskan. InsyaAllah. Sampai dah ni. Kalau ada kan insyaAllah clear lah tu. Baik, kita teruskan dengan talaqi Al-Quran. Pertamanya, syukur kepada Allah kita berada bulan Zulhijjah. Ini 10 hari yang besar. 10 hari yang sangat istimewa. Kerana pahalanya luar biasa. Kelas Quran hari biasa dan kelas Quran dalam Zulhijjah tak sama. Pahala dia lipat kali ganda sangat besar. Antara amalan Nabi sebut, amal soleh yang kita buat dalam bulan Zulhijjah 10 hari awal ni, antaranya ialah berpuasa. Nabi sebut, puasa sehari macam puasa setahun pahala dia. Arafah, puasa sehari, pahala 2 tahun puasanya. Maka itu puasa. Menghidupkan malam, macam menghidupkan Lailatul Qadar. Istimewanya. Dan amal soleh yang paling Allah suka dalam 10 hari awal Zulhijjah ini. Walaupun tak banding dengan orang pergi jihad fi sabilillah, pergi perang. Orang yang amal soleh Zulhijjah ni lebih besar keutamaan daripada pergi perang. Itu sekali lah pahala dia. Melainkan pergi perang tu mati. Syahid dia. Barulah dia dapat lebih besar pahala banding orang hidupkan 10 hari awal Zulhijjah. Maka bersyukur Allah bagi kita hidayah. Mudah-mudahan Allah kekalkan semangat kita untuk meneruskan beramal ibadah kepada Allah. Baik, muka surat apa kita? Muka surat 11. Saya rasa lain kali kalau dapat info awal, kita boleh guna Dewan Sekolah Agama. Sekolah Agama ada Dewan juga, agak besar juga. Pun selesa juga. Kalau sini tak dapat, kita masuk Sekolah Agama. Sekolah ni? Sekolah Agama Rakyat ni. Nanti beritahu lah saya undi dengan guru besar dia. Betul lah tu. Jadi cuba tanya, Sabtu ni ada majlis ke tidak? Kalau ada program kita ke sana. Sebelah ni je, Sekolah Agama Rakyat masjid kita ni. Ada Dewan dia juga, besar jugalah. Untuk kita muat kot. InsyaAllah. Okey, muka surat 11. Surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama. Ayat 70. Qalu du'u lana. Ada? Kita mulutlah. Kes dia talaqi musyafahah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka
ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا. وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. Ra baca tebal. Haurtha. Haurtha. Bukan hartha. Haurtha. ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. Baik, itu kalimah fadara'tum fiha. Pada ra ada hamzah, bawah hamzah ada apa? Alif kecil. Alif kecil. Dalam Al-Quran, inilah satu-satunya kalimah yang alif kecil atasnya ada hamzah. Biasanya bila ada hamzah, alif mesti besar bawah dia. Ini alif kecil. Satu saja dalam Al-Quran. Jadi ramai orang salah baca kat sini. Ramai baca panjang faddaratum fiha. Dia alif kecil tu huruf mad. Kalau huruf mad ya, dia adalah rumah bagi hamzah atau tempat duduk hamzah sahaja, surah lil hamzah. Yang bunyi hamzah. Bacaannya faddaratum. Boleh? Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. فقلنا اضربوه ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم
قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا tu tak dengar tu kan? Okey tak so macam ni? Dengar tak? Boleh? Saya. Boleh dengar kan? وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم liyuha 6 harakat liyuhajjukum boleh
Enam harakat Okay, sekali lagi. Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Afala ta'qilun. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة
هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah selesai. Ada tak pertanyaan tentang bacaan tadi? Okey, tak ada tanya, kita teruskan. Kitab tajwid muka surat ya. Okey, yang warna hijau tu maknanya kita sampai habis warna hijau tu ulang balik ataupun boleh berhenti sebelum warna hijau tu. Okey, ada soalan tentang Quran waqaf ibtida. Quran nasihat warna. Ada merah, ada biru, ada hijau dan color-color yang lain. Baik, yang pertama, dalam peraturan bacaan Al-Quran tidak ada tempat waqaf yang wajib dan tidak ada tempat sambung yang wajib, melainkan apa? Mesti ada sebab. Maknanya bacaan Quran ni dia boleh apa? Dia boleh berubah mengikut kemampuan si pembaca. Walau bagaimanapun, ulama Al-Quran yang mahir-mahir Quran ni, dia nak bantu orang yang bermasalah mungkin tak faham apa yang dia baca, lalu diletakkan warna. Diletakkan warna. Ada warna yang kita baca sampai akhir warna tu, disuruh ulang balik dan sambung terus. Ada tempat yang digalakkan ulang balik. Nak sambung terus pun boleh. Ada tempat warna dia yang boleh berhenti dan sambung terus. Tapi warnanya tak sama. Ikut penerbit Quran tu. Ada penerbit suka warna merah, biru, hijau, warna tu dia letak. Ada suka oranye, kuning, biru, warna tu dia letak. Jadi pemilik Al-Quran buka belakang ataupun depan sekali, mesti dia terangkan penggunaan warna dalam waqaf dan ibtida. Boleh? Okey. Jawapan ada pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tengok Quran tu. Okey, ada lagi? Ya.
Lain. Lain. Dah ada dah besar. Harap nampak lah ya. Nampak? Nampak tak? Boleh? Okey, tengok fadda ra'tum. Alif ni alif apa? Alif kecil. Alif kecil. Okey, ingat dia punya formula mudah kita ingat. Huruf dalam Quran memang ada yang besar, yang kecil, rupa dia tu. Tapi fungsi dia adalah bergantung pada tanda yang ada pada dia atau kedudukan dia. Artinya besar kecil sama sahaja. Jangan kita letak siap-siap yang kecil ni mesti panjang. Yang kecil ni mesti huruf mad ni panjang ni. Itu yang salah baca faddara'tum dia kata. Dia panjangkan alif ni dulu baru matikan hamzah. Itu tak betul. Ingat besar kecil tak kira. Bergantung tanda ada pada dia. Kalau dia mati, matilah dia. Kalau dia baris atas dah dia. Kalau tak ada tanda, tengok pula fungsi dia apa. Bergantung kepada tanda. Jangan letak siap-siap. Memang ada alif kecil, ada waw kecil, ada ya kecil, ada nun kecil, ada mim kecil. Dia kecil-kecil ni, dia sama fungsinya. Kenapa ada besar ada kecil? Kenapa tak muasahkan semua kan sonang? Betul tak? Kenapa ada besar kecil? Macam mana? Format penulisan. Okey, itu jawapan terkini, moden je jawapan. Bukan format. Seni. Yang lelaki tak ada cuba. Baik, jawapan dia ialah tulisan yang ditulis besar siap-siap tu adalah tulisan asal Al-Quran. Memang tulisan alif tu ada. Memang ada. Yang tulis kecil ni asalnya tak ada pada tulisan. Diadakan kemudian untuk mudahkan bacaan. Okey, boleh. Dia asalnya tak kecil. Ingatnya Quran ni kan asal tak ada tulisan. Itu ada tulisan. Itu yang pertama. Yang asal tu tidak ada. Ada yang tak ada alif, ada yang tak ada waw tu. Jadi bila dibaca, ada yang tercicir. Sebab tak ada pada tulisannya. Maka diadakan. Mula-mula diadakan, ditulis besar juga. Tapi dengan warna yang sama, salah saya. Lepas tu timbul masalah kerana mengelirukan. Lalu yang besar tu ditukar menjadi warna merah. Dimerahkan. Untuk nak bezakan tulisan asal dengan tulisan yang kemudian. Lalu dulu percetakan susah. Nak warna tak ada kecanggihan lagi. Mungkin kena belik satu-satu nak kena tulis. Lalu dia tukar warna sama balik. Dikecilkan. Sebab itulah akhirnya pakai yang kecil. Untuk nak bezakan di antara tulisan asal dan tulisan yang kemudian ditambah untuk memudahkan bacaan. Okey, soalan tadi apa tadi? Huruf yang tak perlu dibaca. Okey. Secara umum boleh diterima. Memang dia ada bertulisan dan tak perlu dibaca. Yang betul lah. Istilah itu. Ziyadah. Okey. Tak. Ziyadah lain. Ziyadah lain. Tanda ziyadah huruf tambahan. Contohnya yang kata ada tulisan tak boleh baca tu kan? Qalu. Yang ni huruf ziyadah. Nampak tak? Alih kursi. Kita bus ni.
Qalu. Ini dia. Huruf tambah. Ada tak perlu dibaca. Huruf tambah dengan yang ini dia tak sama status dia. Dia tak sama. Qalu. Qalu. Qaf alif. Lam waw. Lepas waw ada alif tanda bulat ke atas. Huruf tambahan dalam Quran akan letak tanda bulat sama ada alif, waw atau ya. Kalau waw contoh. Ni. Ini waw tambahan. Ada tak perlu dibaca, jangan baca pula ula. Salah lah tu. Ulaika. Okay, waw ni tak perlu baca. Satu lagi contoh. Ada dua. Ya. Yang ni baca tak? Tak. Baca yang mana? Yang pula baca nanti bi'aidin. Nak bagi bunyi macam mana dua-dua? Tak betul. Ini ada pada tulisan tapi tidak pada bacaan. Tapi istilah itu umum, bolehlah guna untuk ni juga. Tapi ini nama dia apa? Surah lil hamzah. Surah lil hamzah. Kita kata rumah ke, tongkat ke, tempat duduk, bolehlah. Surah lil hamzah. Dia ada alif, ada waw, ada ya, surah hamzah ni. Ya. Tak. Huruf tambahan ke, tak tambah ke apa ke, segi makna tak. Sebab Al-Quran bergantung kepada lafaz. Dia ada ke, dia tak ada ke, bunyi tetap qalu. Tapi bila semak tulisan, dia mesti ada, kalau tak ada salah. Macam tu. Boleh? Ya. Nama dia ni. Surah lil hamzah. Okay, dah habis soalan dah. Ni payah ramai-ramai ni banyak soalan. Ya. Ni. Yang pertama kedua. Yang kedua dia sukun. Maklin. Kalau waqaf bi aid. 246. Boleh? Dia punya boleh ingat je. Tanda bulat ni tak payah baca. Ibarat sahaja tak ada. Hamzah dengan ya terus. Dan Quran ada beberapa tempat yang agak mengelirukan, ramai yang tersalah baca. Sebab apa? Tak faham konsep. Alif waw ya ada bulat. Yang kecil macam ni tak perlu baca. Melainkan alif sahaja yang ada bulat bujur meninggi. Kalau alif atas bulat macam ni lonjong itu lain. Kalau waqaf baca, sambung tak baca. Ya. Bulat tanda hitam sama ada tashil, ismam, imalah. Apa contoh? A'jami. Macam mana?
Sebut A-A. A-A. Aha. A-A. Aha. Dua-dua salah. Ada yang salah dulu. Sebab bunyi bacaan dia antara bunyi A dengan bunyi Ha. Kalau baca A-A, salah. Kalau baca A-Ha, salah. Bunyi dia A. Sebut A. A. Sebut bunyi A, besarkan dia. A. A. Bacaannya A'jami. 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 Lulus. Ramai-ramai lah seseorang. Boleh? Okey, dah. Soalan apa? Ada lagi? Okey, soalan. Sama. Dia ziyadah juga. Fungsi berbeza. Ya. Saya fikir secara manusia normal, kenapa kena tulis sedangkan tak dibaca? Soalan yang bagus. Baca saya rasa macam tak. Okey, baik. Soalan saya. Bahasa Inggeris. WHITE bunyi apa? Apa jadah I tu? Ya tak? Dalam ejaan dia mesti ada supaya betul ejaan dia. Dalam sebutan terpulang kepada masa menyebut. Cara menyebut dan mengikut bahasa dia. Macam itulah. Betul lah tu orang kata apa? Elok tak payah tulis kan? Tapi kalau tak tulis, salah segi tulisan. Maka bila dibaca tak faham. Kalau white tadi orang kata WIDE tu macam tu white. Fahamnya apa? Lain, luas pula. WITE, ni putih. Bunyi lebih kurang. Tengok saya lah, orang putih mungkin lah dia bunyi dia. Tapi bila eja dia mesti ada tu supaya difahami perkataan itu. Ejaan dia mesti betul. Macam itulah. Memang ada soalan begitu timbul, dan itulah jawapan dia. Peraturan dalam tulisan nak ada ejaan dia. Yang lelaki tak ada soalan? Yang lelaki bagus. Okey. Tu soalan pun ilmu juga. Ya. Oh, okey. Okey, soalan terakhir ya. Dah. Kita nak masuk makhraj ni. Okey, soalan terakhir. Bila tanya soalan kena jawab betul. Kalau tak jawab betul-betul kan salah pula faham. Baik, bacaan iqlam. Iqlam, dua cara baca. Rapat pun boleh, renggang sikit pun boleh. Mim ba'di rapat. Renggang mim ba'di. Kedua-duanya betul, tapi diberatkan atau disarankan untuk baca dengan dirapatkan. Sebab ada sejarah dia kenapa adanya renggang itu. Tapi ramai ulama kata eloklah dirapatkan, tetapi mereka tak menyalahkan ulama yang katakan renggang itu. Maka boleh dua-dua. Yang penting dengung. Yang penting dengung. Renggang ke tak dengung. Mim ba'di langsung tak ada. Mim ba'di. Dua-dua betul. Kalau dengan saya sarankan untuk dirapatkan. So ada sejarah dia ulama yang baca renggang, akhirnya dia kembali balik merapatkan. Tapi tak disalahkan sebab dah ada salur-galur bacaan dia. Ada sanad dia. Begitulah. Okay dah Dah pukul 10. Awak sambil sikit Makhraj huruf. Muka surat 29. 29, jumpa. Kalau ada dana sikit, beli mic yang kecil, yang boleh gantung itu. Itu pun kuat juga. Boleh juga. Tak mahal mana 100 lebih itu lah yang baik sikit.
Tu pun boleh. Elok standby. Kalau kita time ni kita dibunuh. Okey, makhraj huruf kita dah faham hari tu. Mana kita? Nombor 4. Okey. Berikut adalah huraian bagi makhraj am mengikut pendapat yang masyhur, iaitu pendapat Imam Ibnul Jazari. Ini yang kita dah bincang pada minggu yang lepas. Ada yang menggabungkan makhraj umum ni kan. Dia kata Imam Ibnul Jazari ada 5 makhraj umum. ada 5. Baik, yang pertama apa dia? Jauf, iaitu rongga. Rongga. Okey, mana rongga? Rongga di mana? Rongga ialah laluan daripada kerongkong kita ni sampai keluar. Laluan sampai keluar, ruang kosong ni adalah rongga. Ingat tidak terkena mana-mana. Kalau lidah terkena ke apa? Hujung ke rapat ke, itu semua bukan rongga tu. Rongga ialah apa? Laluan daripada kerongkong ni sampailah keluar. Tidak ada sekatan, itu rongga. Hurufnya 3. Apa dia? Alif, waw, ya, mad. Sebut mad ujung tu. Kalau waw ya yang bukan mad, ada makhraj lain. Ingat Kalau berbaris ke waw tu, itu makhraj lain. Kalau sukun biasa lain. Kalau mad, dia guna yang ini. Okey, laluan rongga. Sebut sebut mulut kena terbuka. I. Kalau I dia kena rapat, yang bawah ni kena rendahkan sikit. Kita punya rahang bawah. I. Kalau U, ini tak ada muncung, susah sikit. U. Ada sekatan tak? I, U. Tidak ada sekatan. Maka huruf mad keluar bahagian mana? Laluan tanpa sekatan. Apa nama dia? Jauf. Jaufun. Atau rongga. Okey, yang kedua. Belajar bagi faham betul Baik, yang kedua halqun. Iaitu halqum. Mana halqum? Sini tak ada halqum. Jadi halqum apa dia? Sini. Ini. Sebatang ni ada halqum. Pangkal, tengah, atas. Sepanjang perjalanan ni halqum. Okey? Makhraj yang paling rendah pangkal ni lah. Tidak ada lagi bawah daripada dia. Kat sini je, last. Mula kat sini sampai ke atas, ini bahagian kerongkong. Tempat yang nyata, mana tadi? Padanya ada 3 makhraj khas. Ada 6 huruf, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Hamzah, ha, bawah. Ain, ha, tengah. Ghain, kha, atas. Pastikan 6 huruf ini keluar daripada apa? Bahagian halqun. Atau halqum. Atau kerongkong Okey, sekarang matikan hamzah. Matikan hamzah. Pegang bawah sekali, ni rasa sendiri. Sebut ada rasa tak getaran, tekanan? Situlah matinya hamzah. Matikan ha. Sebut Kalau tak kena. Sini. Tengah. Matikan ha. Matikan. Itu hidupan. Sebut dia kena tolak sampai kena kat sini. Kita akan rasa ada benda bergerak kat sini. Sebut Kalau kalau ke bawah. Dia ke atas. Sebut bila tak ada bunyi ujung tu, tak sampai. Sebut
Bila masa itulah dia akan naik kena pada tempatnya. Boleh? Kemudian atas lagi huruf apa? Matikan kha. Sebut rasa getarannya di sini. Matikan ghain. Sebut tuzir faghfir maghdu semua kat situ. Jangan bertukar-tukar. Ada orang ghain jadi qaf pun ada. Jadi kha pun ya. Hamzah apa ni? Bunyi a dengan bunyi a bertukar. Bunyi ha dengan ha. Tak apa nak bezakan. Jadi sekarang kita dah sedar mana makhraj dia, letak pada tempat. Okey, seterusnya. Yang ketiga, lisan. Lisan apa dia? Lidah. Makhraj lidah yang paling banyak mengeluarkan huruf Al-Quran. Padanya ada 10 makhraj khas. Maknanya lidah sekeping ni, lidah yang satu ni, dia menghasilkan apa? 10 makhraj khas. Berbagilah tu, ujungnya sikit, tepinya sikit, sini ada sikit, sini ada sikit, sini ada sikit. Semuanya 10. Lepas tu pula, lidah pula nak menyempurnakan bacaan dia tu, dia akan letak dekat belakang gigi. Atas gigi situ, dia loket ke kanan, dia ke kiri, dia ke atas, dia ke bawah. Itu semuanya untuk apa? Mengeluarkan huruf tersebut pada tempatnya. Tapi asal lahir kat mana? Lidah. Kalau tak ada lidah, gigi cantik macam mana baiklah, tak ada guna dah. Boleh? Dia akan jadi so lidah tak ada. Jelas? Okey, apa huruf dia? Okey, sebut je huruf dia. Ta, tha, jim, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, qaf, kaf, lam, nun, ya. Itu semua bahagian lidah punya fungsi. Bahagian lidah punya fungsi. Kejap lagi kita masuk makhraj khas nanti, baru kita guna sepenuhnya ini. Mana nak letak kiri kanan, masing-masing rasa mulut masing-masing. Okey, seterusnya. Okey, cuba dulu sikit-sikit ya. Huruf ta, ujung dia betul. Letak kat mana? Macam ni. Macam tu lah lebih kurang. Dia duduk belakang gigi sebelah atas. Okey, sekarang matikan ta. Matikan ta. Sebut at. Saya rasa tak lidah kita naik, kena kat sini. Kalau ke lain pun itu salah. Boleh? Okey, kita test pula. Mana makhraj huruf sin? Kata lidah tadi kan? Okey. Hujung lidah letak kat mana? Belakang gigi sebelah bawah. Macam tu kedudukan dia. As. Aduk kat sini teruslah senang sini. Dia cakap kat sini. Kalau sin dia terkeluar, apa jadi? Jadi sa dia. Dia kena masuk belakang, duduk belakang sebelah bawah, duduk macam tu. As. Okey. Mana tempat keluar qaf? Matikan qaf. Sebut aqqa. Mana dia? Lidah kita akan naik, pangkal akan susah juga pakai undang ni. Dia akan naik, pangkal kena dekat langit-langit. Dia tak ada kat sini tau. Dekat belakang ni lagi langit-langit dia. Sebab yang depan ni langit-langit keras.
Kalau keras tempat keluar kaf. Sebut ak. Ak. Nah, bila ak tu, bila kita naik kena yang keras ni. Sebab tu keluar angin. Sebab kena keras bila angin keluar ak. Kalau yang qaf dia ke belakang lagi, kena yang lembut. Lembut kat belakang ni. Sebut aqqa. Aqqa. Sebut aq. Terasa tak ada melekat tu lembut ke atas dia. Kalau kaf pula sebut ak. Ak. Dia kena yang keras. Itu pun ramai baca ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, betul ke mustaqim? Kenapa mustaqim salah? Dia kena yang keras. Jadi sampai mustaqim betulkan balik. Kalau keras mustaqim. Dengan belakang lagi qim. 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 Dia mesti melekat sikit baru lepas. Okey, tak apalah, nanti bincang detail satu-satu dalam makhraj khas nanti ya. Ya. Okey. Okey, soalan dia tadi Yaman. Saya katakan laluan dia jauf. Yang tidak ada sekatan. Itu Yaman, dia wajib kat situ. Kalau Yaman pakai bahagian lain yang tersekat, maka tak panjanglah matnya. Boleh? Falamma ra'auhu zulfatan. Sambung. Si'at wujuhu. Kenapa si itu panjang? Sebab ada Yaman. Si boleh panjang sebab ada Yaman. Si tak ada menahan dia. Sebab dia keluar daripada bahagian apa tadi? Jauf. Laluan dia straight terus. Okey? Baik, kalau ya yang biasa, contohnya kita ambil kataan apa? Ai lah terus senang. Ai. Ya tu disukunkan. Mana lidah kita? Ni lidah kita. Dia akan keluar bahagian tengah atas lidah. Keluar kat sini. Huruf ya. Keluar kat sini ya, tengah atas lidah. Dia akan menyempitkan laluan. Dia antara lidah dengan langit lah. Langit. Dia kena sempit. Jangan rapat. Kalau rapat jadi jim, sebut aja. Rapat tak? Rapat aja. Itu rapat. Kemudian jangan sempit sangat. Kalau sempit sangat jadi apa? Jadi shin. Sebut ash. Ash. Betul tak? Lidah kita macam nak rapat dah tapi angin keluar. Sebab tu bunyi ada bunyi shh tu. Ya ni kena longgarkan sikit, jangan longgar sangat. Boleh? Turun sikit lagi, sikit je. Bagi laluan yang agak selesa. Sebut ai. Ai. I. Rasa tak kata macam tergantung. Macam nak rapat tapi tak rapat. Itulah ya. Tasydid. Okey, tak apa. Huyitum contohnya. Bertasydid. Huyitum contoh. Ada? Tasydid. Sama je makhraj dia. Ya juga. Bila hui, dia naiklah. Kita punya ni apa? Rahang ni kita rendahkan. Tempat yang sama. Sama. Hui, yitum.
Walaupun dia kata tak apa rapat sangat, tapi mesti terputus bunyi untuk pastikan dia keluar kat situ. So ya tak boleh panjang sangat. Hui, tak boleh. Kadar dia mati, kita letakkan pada makhraj dia, itulah ya yang keluar bahagian tengah atas lidah. Boleh? Okey. Cukup setakat tu dulu untuk hari ni. Sudah 10 suku dah. Okey ya. Jadi kita sambung lagi syafatan dan juga khayshum. Dalam kelas ni boleh bertanya, tak ada masalah. Tanya je. Tapi bila banyak soalan tu, maka slow lah sikit kita punya ni. Pertanyaan-pertanyaan tu nanti, kita akan jumpa sekali lagi dalam buku ni juga. Cuma oleh kerana perkeliruan dah timbul, saya akan jawab sebaik yang mungkin lah supaya kita faham dan boleh beramal. Bila jumpa nanti tajuknya, lagi faham. InsyaAllah. Okey, boleh? Okey, tak ada soalan lagi dah. Selesai dah tu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pertemuan yang akan datang. Sabtu depan, memang tak adalah confirm raya. Lepas raya minggu depan tu, kita pulang kepada tuan-tuan lah. Kalau kata ada, kita on je macam biasa. Tengoklah nanti. Yang akan dimaklumkan. Okey, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran wa'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mana tak clear dengan kita punya rakaman?